5 amalan yang kita boleh lakukan sepenuh dengan awal Zulhijjah yang mulia. Orang yang beriman apabila sebut tentang 10 Zulhijjah, dia rasa seronok sangat-sangat. Seperti mana kita rasa seronok apabila masuknya 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Wal fajr walayalin ashr. Kebanyakan alim ulama menyebut walayalin ashrin itu bermaksud 10 hari 10 awal dalam bulan Zulhijjah yang mulia. Antara hari yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lebih cintai amal solehnya, iaitu 10 awal dalam bulan Zulhijjah yang mulia. Yang pertama, kita membanyakkan zikir. Bermula pada malam ini, banyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau takut panjang telajak, sebut subhanallah, boleh sebut juga alhamdulillah, ataupun banyak menyebut Allahu akbar, ataupun banyak menyebut la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun banyak menyebut la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakkan berzikir. Yang kedua, yang paling penting, niat pada malam ni kita niat belaka untuk bermula berpuasa pada 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Jangan buat lepas nak puasa pula dah. Tak boleh puasa dah, haram berpuasa. Lepas pada tu barulah 14, 15 nak puasa, seterusnya boleh. Nak puasa 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Kalau tak boleh juga, puasalah 8 dan 9 Zulhijjah. Tak boleh juga, sehari pun tak apa dah. Iaitu kita berpuasa pada hari Arafah yang mulia. Allahu Akbar, baiknya Allah. Allah buka peluang seluas-luasnya kepada kita semua. Yang ketiga, kita mula jaga solat awal waktu. Kita mula jaga kualiti solat kita. Bermula pada malam ini. Yang keempat, kita banyakkan berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekala kita selawat 100 kali, masuk bulan malam ni 1 Zulhijjah ni, maka kita pun selawat 101 kali pun tak apa dah. Tambah lagi. Gandakan amalan kita. Dan yang kelima, kita start pada malam ni untuk sama-sama kita bersedekah. Seperti mana kita bersedekah 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, kita sedekah sama. Tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi pada 10 awal Zulhijjah ini kita sedekah dan terus sedekah. Bonus yang Ustaz nak kongsikan, amalan yang terbaik pada bulan Zulhijjah adalah berkorban. Hak mana ada kemampuan, marilah korban. Carilah mana-mana tempat untuk berkorban. Baiknya Allah dengan kita deh. Sama-sama beraya. Allah Maha baik. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.